Halo teman-teman, selamat petang. Saya sekarang berada di SMK Kapit 2 Kapit, di area Padang SMK Kapit 2 Kapit. Saya nak buat sedikit liputan pasukan bola sepak Kapit untuk Piala Sarawak, untuk Liga Piala Sarawak berlatih di sini, yang melibatkan anak saya sendiri bermain. Rakan jurulatih merupakan rakan-rakan sepermainan. Okey, terus ini dia kawasan SMK Kapit nomor 2. Itu asrama dan kuartus, itu bilik pejabat mesyuarat ini Padang dia. Kita tengok sini ya. Cantik Padang sekarang. Ini mereka yang melatih lah. Ramai yang berlatih di sini. Jadi kita tengok, kita tengok mereka berlatih. Kita tengok mereka berlatih sana. Padang luas cantik, tapi tanah dia agak lembut. View memang cantik. Kita tengok, view dia cantik. Tapi tanah dia memang lembut lah Padang ini. Dulu berair, sekarang okey sikit. Kita tengok pasukan Kapit tengah berlatih. dapat sebiji bola di sini. Di sini kita dapat sebiji bola. Kita ada bola di sini, sebiji. Orang bagi kita bola, kita ambil. Orang bagi kita bola, kita ambil. Ni ya, bedau ya? Kejar. Paling kurang mesti ada 3 gol. Sejarah satu-satunya orang Iban jadi referee dalam Liga Malaysia. Belum ada. Takkan Cikgu Aino ikut tadi kita. Dia sejarah dalam sejarah. Orang Iban Sarawak jadi referee dalam Liga Malaysia. Cik Dennis Sayang. Tidaknya belum terasa masih dibahkan. Pasukan Kapit dalam latihan. Kos serius. Bantes, si Bantes. Okey, bola seorang sebiji tengah Padang. Hafiz. Sesi latihan diteruskan. View cantik, view Padang dikelilingi oleh pokok-pokok, tapi Padang agak lembut. Daripada tengah ni lepas dapat 30 baru try palang. Kamu palang. Okey, 220. 300, 400, 500, 600. Mana mereka? 700. Lap.
Sesi tembak timang bola. Hmm. Jangan tegur gila. Sana ialah jalan menuju ke Sibu yang jauh sana. Sudah apa nama tu? Dapat dilihat dari sini. Inilah jalan dari Betik menuju ke Sibu. Sesi latihan berehat. Sesi rehat latihan. Sini no, masih di Pelagus kah? Masih, tapi pindah merit. Pindah merit? Sama ngame lah. Dia jumpa ame. Ada. Dah, salam dengan ame kok. Ya. Kita situ aja lah. Kita situ aja lah. Situ pergi ngurus rumah. Akan balik sini. Rumah. Tak beli rumah situ. Si mula rumah. Sini. Di nak ya? Di Kampung. Di nak. Satu-satu dari Liga Malaysia sama saya. Tunjukkan sudah yang Tengah taklimat tim Kapit. ya. Untuk yang second round kita Azmi kali sudah dapat Gibson ke Moses sana atas selalu ya Moses ya. Moses punya kan Gibson selalu dengan Gibson. Azmi main lang ya. Empat. Masa juga panah. Biasa dapat tujuh orang empat. Yang apa boleh buat kita banyak yang bekerja juga. Yang bekerja ya break memang training. Apa boleh buat kita kurang tu 5 orang turun 5 orang yang kita tidak ada 5. Dengan set training lah. Jangan kita memberikan kita. Training partner. Baru datang. Okey. Yalah. Event ke orang pun TM Yalah. minggu depan. Sparring partner sudah ya. Minggu depan main dah Jai. Main yang TM semua. Main di sana. Main di Kamu punya kapten cakap tadi. Sesi taklimat oleh Julatih. Mungkin ramailah besok. Jadi tunjukkan game yang Sibu baik lawan kepada dia dah diorang. kena. Okey. Kita kalau boleh kita main home, kita nak dapat mata, Away. mata penuh. Oi. Okey. Diorang kuat, kita pun kuat. Diorang ada kelemahan diorang dan kita cuba cari kelemahan tersebut. Kita guna kelemahan tersebut. Diorang ada tak semestinya Udah diorang away tu ke lawan Min dulu? perfect 100%. Belum. Tidak. Setakat tu Diorang oi ada kelemahan diorang tersendiri. Limbang. Dan kita cuba cari kelemahan tu dan kita guna kelemahan tu besok hari. Okey? Satu lagi, list name 18 terbaik akan diumumkan selewat-lewatnya malam ni kan, Gus? Malam ni ataupun pagi besok. Okey, jadi diharap semua standby 18 tu. Dan siapa-siapa saja yang disenaraikan nanti harap beri yang terbaik lah untuk first E dan sub nanti. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih Coach Fahad. Okey, kita ada game lah. Sekali lagi saya ulang. Sebelum tu saya pertama sekali kita bagi ucapan terima kasih kepada support players kita yang selalu datang. Terima kasih. Kita training hari hujan, kita training padang tak rata, rumput panjang, kita kira tak ada padang, tapi itu bukan alasan kita. Kita bagi kepada Coach penonton Dennis. lepas 90 minit, bukan penonton tu ramai sebab Ini Coach Dennis sayang. dia ramai sebab nak meraihkan kemenangan untuk Tiga Mata. Okay. Kita kalah orang jet kita kalah kena beat bola kangkang, tak ada masalah. 90 minit kita all out. Kalau bola tak ada, cover. Tak apa orang jet kita kalah tak apa, tapi dalam padang 90 minit kita kena lawan lah. Kita dah training teruk-teruk. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pemain kita yang ke-12, Cikgu Sam datang support kita. Cikgu terima kasih. Bukan dia wakil adat dia, sebenarnya dia datang untuk maklumat. Cikgu Sam ni adalah penaung kepada cikgu-cikgu sekalian. Dia memang berminat, dia support kepada tim
Even tim Sarawak daripada mana-mana pun dia datang akan tengok. Dia mengajar di mana, dia di IPG pun dia datang pergi tengok. Pergi kucing, bukan macam jalan sekarang. Kami dulu Cikgu Sam akan datang. Dan untuk maklumat semua, Cikgu Sam mendidik saya dalam sukan. Sehingga saya berdiri di sini sekarang. Terima kasih Cikgu. Dia datang, dia bagi semangat dekat saya. Dia bagi semangat dekat kita. Kelentah tungkup dia latih. Tak apa. Dalam bidang lain tak apa, tapi dalam bidang bola sepak kita mesti jaga. Sama juga dalam permainan, sama dengan undang-undang. Orang hanya cakap saja. Berapa players you bagi kat kita, berapa pengadil you bagi kat kita. Tapi kita boleh komit, kita tinggal family, kita tinggal tugas. Ada yang tak boleh cuti, ada yang tak boleh off. Orang tak tahu kita training. Habis kerja pukul 5 terus turun. 5-3 minit dah ada kat padang. Dulu. Tengoklah kawan saya. Ialah dunia remaja. Separuh tu pergi kampung saya. Lepas ngajar ke 1, ke 2, cut pergi Oleh kucing. besok kita persembahkan. Siapa dulu dah make awal. Requirement. Kita jangan kira Nak kan main kucing. kita jangan pandang. Bukan jalan macam kini tu. 3-4 orang daripada sini besok main Hampir 5 jam, 4 jam lebih baru sampai. Jai jalan. Saya setakat di itu saja. Jangan moral down. Kita masih lagi. Era daripada bawah. Alan Best, era Sarawak. Kita daripada Angkat tu bawah. lah tahun 92. Hanya Pada 92, musim yang 93, pertama 94, 95 dulu. Kita naik atas. Naik atas. Si memalam lah. Habis main. Ke 12, ke 1 pulang baru. Stadium biasa-biasa. Sanggup tu. Sanggup. Tim negeri lah. Ya. Hanya anak murid itu anak. Dalam satu tim. Dia akan pusingan. Tim pusingan.